Apakah gerakan tangan yang pelik masa kita bercakap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Hari ini saya nak kongsikan dengan anda satu lagi tips. Bila kita bercakap, kita perlu okey. Apa peliknya saya punya sharing pada kali ini? Peliknya apa? Sebab tangan saya tak bergerak. Tapi kalau saya buat macam ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan dan puan. Saya nak kongsikan dengan tuan dan puan satu tips, iaitu apakah cara untuk kita membuat hand gesture ataupun menggerakkan tangan kita. Jangan sekali-kali kita menggunakan gerakan tangan ataupun menggerakkan tangan kita dengan gerakan tangan yang pelik. Okey. So tuan dan puan, bila kita sebut tentang hand gesture, kita bercakap di hadapan mungkin seorang, dua orang ataupun in a larger group of people, kita semua sedia maklum hand gesture ni sangat penting. Dan bila kita tak ada hand gesture macam awal-awal tadi, nampak pelik ke? Pelik sangat kan? Macam kau dah kenapa kan? So point saya adalah, bila kita bercakap, move your hand freely ataupun naturally. Dan bila kita move kita punya gerakan tangan, please make sure movement tu berada di power sphere. So power sphere ni daripada mana ke mana tuan-tuan? Power sphere ni adalah daripada pusat kita ke mata kita. So sekali lagi saya ulang, power sphere ni daripada mana ke mana? Power sphere ni daripada pusat kita ke mata kita. Maksudnya gerakan tangan kita perlulah berada di sekitar ini, range-nya. So jangan sekali-kali kita punya gerakan tangan berada di luar power sphere. Contohnya macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan dan puan. Apa khabar semua? Saya yakin dan percaya anda semua sihat walafiat, dan saya yakin dan percaya anda nampak pelik sebab ini adalah gerakan tangan yang pelik. Jadi the point here is, bila anda bercakap, gerakkan tangan anda, dan bila anda bergerak tangan anda, please make sure dia dalam range power sphere, yang mana daripada pusat ke mata. You all dapat something tak? Kalau dapat, cuba komen.